Apa kelebihan syarikat emas Public Gold? Jadi tuan-puan, yang pertama sekali tuan-puan, menyimpan emas bersama dengan Public Gold, tuan-puan akan dapat harga kilang, harga yang murah, lebih murah 15 hingga RM30 berbanding dengan syarikat-syarikat emas yang lain. Yang kedua tuan-puan, cawangan Public Gold ni banyak. Di Malaysia dah ada 20 branch Public Gold dan di Indonesia dah ada 7 branch Public Gold. Dan yang ketiga tuan-puan, stok tidak ada had. Bersama dengan Public Gold tuan-puan nak berapa kilo, Public Gold boleh sediakan. Contoh di depan saya ni adalah item 1 kilogram. Item kecil lagi pun ada, item 250 gram. Jadi tuan-puan, pelbagai design, pelbagai bentuk, pelbagai berat, tuan-puan nak item yang mana, Public Gold boleh sediakan tanpa ada isu berkaitan dengan stok. Dan yang keempat tuan-puan, spread value yang nipis. Bersama dengan Public Gold tuan-puan, anda kata tuan-puan beli dan jual emas kepada Public Gold, spread value dia sekitar 6 hingga 9% saja. Apa yang diberitahu oleh pakar kewangan Tuan Aziza Ali, andai kata mana-mana syarikat emas yang bagi spread value kurang daripada 10%, itu dah cukup bagus dah tuan-puan. Dan yang kelima tuan-puan, syarat jual beli tidak cerewet. Emas Public Gold tuan-puan, andai kata kemik, patah, terpotong dan sebagainya tuan-puan, masih lagi diterima. Jadi kelima-lima kriteria syarikat emas yang bagus ada bersama dengan Public Gold. Jom tuan-tuan, mula kasih pandang emas bersama dengan Public Gold, dan ramai juga pakar kewangan menabung emas bersama dengan Public Gold. Jom kita jadi sebahagian daripada penyimpan emas bersama dengan Public Gold, dan saya sedia bantu tuan-puan mula kasih pandang emas pertama bersama dengan Public Gold. Boleh DM saya dan follow saya untuk ilmu kewangan yang seterusnya.